Kerana ayat nombor 18, ayat Nabi Allah Sulaiman, dia sudah mula bergerak ke satu tempat. Dia bawa semua tentera-tentera dia tadi itu. Kita baca ayat nombor 18. Hatta idza ataw ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Hingga apabila mereka siapa? Nabi Sulaiman dengan bala tentera dia sampai ke satu lembah, wadi lembah An-Naml, lembah semut. Maknanya kawasan tu kawasan semut. Adakah kota sarang semut? Kat Kedah tu ada satu nama tempat, kota sarang semut. Adakah Nabi Sulaiman sampai kat situ? Sebab ada profesor mendakwa Nabi-Nabi pernah sampai kat Kedah. Wallahu ta'ala alam, gurau ya. Apabila sampai dekat lembah tu, pemaisuri ratu bagi semut itu. Sebab namlatun ni semut betina, maknanya ratu dia berkata, wahai seluruh semut, masuklah ke dalam sarang kamu supaya Sulaiman dengan tentera dia tidak memijak dan membinasakan kamu, sedangkan mereka tidak menyedari dekat situ adanya sarang semut. Kenapa ratu? Kenapa tak raja semut? Wallahu alam. Sini ada pakar haiwan tak? Sebab semut ni dikatakan kerajaan dia sangat mengutamakan queen dia, ratu dia. Orang perempuan boleh ambil kisah ratu semut. Macam mana? Okey, wallahu alam, saya tidak sempat untuk membuat kajian tentang kenapa ratu semut. Okay, insyaAllah nanti kita boleh kaji lagi. Tapi tu tak kena bagi geran lah, nak buat kajian lah. Sebab ada banyak masa nak kaji haiwan-haiwan di dalam Quran. Menarik. Okey, daripada kisah ratu semut, dia ajak anak buah dia masuk ke dalam sarang. Kan? Apa yang dapat kita belajar secara ringkas saja. Nombor satu di sini, sebagai seorang ratu, sebab dia semut betina ataupun raja, dia kena jaga keselamatan rakyat dia. Kalau dia sebagai bos, dia kena fikir keselamatan pekerja dia. Ini dipanggil sifat apa? Keprihatinan. Ya, menjaga keselamatan rakyat dia. Nombor dua, ada sikap sangka baik. Sebab tu ratu tu kata, mungkin Nabi Sulaiman ni dia tak sedar, la yash'urun, mereka tak perasan kot ini adalah kota semut. Dan nombor tiga, sentiasa mengambil berat semua isu sekalipun dia kecil. Sebab kisah semut kecil tu Allah paparkan dalam Quran, dalam kisah Sulaiman ni untuk apa? Haiwan yang kecil saja. Maknanya Tuhan nak kata walaupun benda tu kecil, jangan dipandang remeh. Kan? Semut. Takkan ada orang tahu adanya semut.
Tapi inilah yang Al-Quran nak menerangkan. Dalam pentadbiran, dalam pengurusan, dalam apa pun pekerjaan, jangan abaikan isu kecil. Mungkin orang kata, alah, isu kecil je. Tapi yang kecil itu lama-lama boleh menjadi besar. Kan? Dia abai, lama-lama meletup. Lama-lama membara. Maka kena ambil berat, walaupun isu itu isu yang kecil. Baik. Kita sambung lagi ayat nombor 19. Tapi bukan pagi inilah. Kita sambung esok. Adakah Nabi Allah Sulaiman dia perasan ke? Dia dapat dengar ke suara semut tu? Sedangkan sebelum ini Nabi Sulaiman hanya bagi tahu Allah ajar kepada dia bahasa pertuturan burung. Allah tak ajar dia bahasa semut. Jadi insya-Allah esok kita bincangkan. Moga-moga Allah temukan kita lagi dalam apa jua bentuk, kerana tuan-tuan boleh ikut juga secara online. Bukan nak galakkan tuan tak datang masjid, tapi kalau tak sempat, ada hajat, boleh ikut. Boleh lihat di channel TV Masjid At-Taqwa. Haji Anwar setiap kuliah beliau akan buat secara langsung. Boleh tengok di YouTube. Ataupun tuan-tuan boleh ikuti di TikTok Akademi Tadabbur Malaysia. Dan kalau paling afdal, tuan-tuan yang boleh hadir, hadirlah. Dapat solat berjamaah, datang rumah Allah, dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain. Semoga Allah bagi manfaat kepada kita. Kita sambung insya-Allah perbincangan pendek kita, moga-moga dapat manfaat yang banyak. Semoga Allah merahmati kita, Allah mengampuni dosa kita, dan Allah sentiasa memandu kehidupan kita ke arah siratan mustaqim. Teruskan buat amal soleh. Semoga Allah menerima segala amal soleh kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.